pakai rebeng, tak akal kita samang. Tak boleh. Kalau orang mati, kita boleh berkabung 3 hari saja. Lebih pada itu masuk hari keempat haram. Melainkan suami yang isteri yang mati suami. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Kalau suami mati, wajib seorang isteri berkabung 4 bulan tambah 10 hari. Hak lain pada itu jangan lebih pada 3 hari. Benda makna berkabung. Berkabung ni mana kalau orang nega dok nega. Kalau orang maknanya main dok main. Kalau orang maknanya bergembira dok bergembira. Kalau nak buat majlis tangguh dulu. Nah, itu berkabung. Jadi kalau abang kita mati, kita dak buka kedai 3 hari, boleh. 4 hari kita masih dak buka kedai berduka cita, haram. Tak boleh. Nampak? Itu berkabung. Mak kita mati 3 hari kita ambil cuti, dak kerja buat, nengung duduk dalam rumah fikir, tak, mak tak ada, boleh. Masuk hari keempat kita berduka cita lagi, haram, tak boleh. Nah, ni habis pakai rebeng. Ulama-ulama sepakat mengatakan haram kita letak rebeng pada tubuh kita kerana menyerupai perbuatan orang kafir laknatullah bila berlaku kematian. Kita buat tak? Mufti tak kata apa? Nah, dengan mufti pun sakut juga rebeng atas sokok. Nah, bukan kita nak kata benda, nak khabar kita ni pandan, tak. Pesanan Rasulullah, pesanan para ulama. Ada pula gibuh rebeng di sokok. Tak boleh. Haram kita letak tanda-tanda pada tubuh, pada badan kita, pada pakaian jika berlaku kematian. Kerana hak tu adalah tasyabuh dengan kaum yang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang diserupa dengan bangsa lain, maka dia jadi bangsa itu. Ikut Hindu jadi Hindu, ikut Nasara jadi Nasara. Nasara Kristian ni bila berlaku kematian dia pakai hitam. Nah, kita pun pakai hitam jadi Nasara. Cina Buddha kalau mampu, nah, anak beranak dia ambil rebeng sakut dada, sakut lengan. Kita buah tek rebeng, sakut sokok, jadi macam Buddha. Tak boleh. Tak boleh kau. Tak ni orang besar hati. Tak kira besar tak besar, jangan lebih 3 hari. Yang paling besar suami. Nampak? Suami besar lagi. Besar daripada orang besar. Dalil kalau raja atau menteri suruh bini kita tubik star, suami tak beri, boleh tubik tak? Tapi kalau suami suruh tubik, wajib tak tubik. Tu besar suami. Nah, kita pun tak faham. Nah, dalam kehidupan kita habisnya tipu kena kecong. Sebab apa kita jadi kecong itu? Sebab kita jahil. Kita tak tahu benda. Nah, jadi ikut orang nak suruh. Nah, cocok hidung. Kalau kita ada ilmu, kita ada maknanya pegangan, kita tak ikut kan? Nah, boleh ada ilmu ikut juga. Nah, tahu dah, inilah jalan yang betulnya kita dengar masjid. Dah apa tak pergi juga? Aku tak sedap pasal aku malu ke JKK. Ada mari. Nah, kan tak boleh pitih raya pula. La ilaha illallah. Kita mari dengar masjid surah, wajib. Talabul ilmi faridah. Belajar ilmu agama ni faridah. Bukan sunnah. Bukan sunat, bukan mustahab, bukan nawafil. Faridah, wajib. Tak mari berdosa. Mana-mana orang yang duduk dalam merbah patah ni, ada ustaz mari ngajar hukum hakam fardu ain, dia tak ada uzur, tak mari, berdosa je. 3 kali ustaz mari, tak mari juga, fasik, tak boleh jadi wali nikah. Tu hukum dia. Melainkan dia orang alim dah, sunat saja dia mari. Dah ramai tak fasik kalau gitu? Ramai. Dah bila fasik akad nikah jadi ya. La nikaha illa biwaliyin rasyidin. Tidak jadi nikah melainkan wali yang rasyid, yang berjuruh. Nah, dah kalau fasik, dah aku fasik aku am dia. Ditanya pula. Dah awak tak pergi kan orang ngajar, awak orang jahil, orang ngajar awak tak pergi. Menuntut ilmu tu wajib. Dah mari depan mata tak pergi juga. Tak akan jadi fasik. Oh gitu pula. Yang kita heran cari makan ke darah tu boleh. Nah, kuatang, kau lupa. Melas ming nu, kenyai melas. Molek-molek ada boleh pergi. Nge motosikal, masuk bawah jalan, syung li.
Nampak dah, penuh kong 50. Awak-awak